Potong kanan ni. King crab dia. Okey. So akak ni tengok video saya dah lama Dari Kulim Kedah akak Ya. Oh, dah lama tengok video saya Oh, ya Allah cantiknya. Oh, tengok kak. Oh, okey. Ni. Sedap-sedap. Sedap ya? Aroy mak-mak. Aroy mak-mak, Aroy. Orang Thailand cakap Aroy. Sedap tak bang? Lembut tak bang? Lembut Okey, saya potong. Lembut, sedap. Okey kak. Tolong panggil orang-orang Kulim kak datang sini. Okey, boleh. Nanti panggil kawan-kawan datang Abang kita ni kriket ni memang boleh main cuba. Boleh mai cuba. Okey, kita tengok dia punya daging tengok. Dengan bini lagi. Suap lagi tengok. Oh, okey. Boleh tengok Okay, dia nak kena pandai potong, dia tak melekat ni bang. Sedap, manis. Manis Rasa dia beza tak dengan ketam biasa? Oh, tengok. Beza, banyak beza. Oh, baik. Nanti tak kali boleh main lagi. Okey, jemput makan Okey, yang ini pun ada juga. Boston Lobster. Okey, boleh masukkan semua family daripada Kulim. Bang, terima kasih bang Terima kasih. Jemput makan Baik. Sawadika. Oh, daripada Thailand. Kulim, baik. Okey, yang mana nak makan king crab dia tadi tu, harga dia 598. Ni, dia order yang 4 kaki tadi tu. Ini king crab biru yang dia order ni. Boleh tengok king crab biru. Kita ada banyak lagi stok. Dekat dalam cold room ada banyak lagi. Dekat belakang ada banyak lagi. Okey. So kalau korang nak makan lagi ramai-ramai, nak bajet ambil ni. Ini 798 2.5 kilo Ini pun baik juga ni. Seekor. Assalamualaikum bang. Nama siapa? Syarul Dari mana bang? dari Kelantan. Daripada Kelantan. Berapa lama dah tengok video saya dah datang sini? Dalam 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Oh, lama betul Macam mana? Dah rasa belum king crab dia? Dah rasa. Okey, boleh. Kita nak tengok abang potong sikit boleh? Boleh. Oh, ni daripada Kelantan datang ni jauh ni. Ada saudara mara ke kat sini? Ada. Adalah. Selalu turun Johor. Ini kali kedua lah. Kali kedua lah. Terima kasih bang jauh-jauh datang. Baik-baik bang Oh, tu dia. Terbaik lah. Okay, terbaik bang Penuh bang Penuh isi. Okey. Okeylah bang, tolong panggil orang-orang dari Kelantan bang suruh datang sini. Ya. Panggil orang Kalau- Kelantan bang. Royak Kelantan. Siapa-siapa nak mari sini, amo kira boleh marilah. Kira terbaik lah setakat amo rasa saat ni tu. Baik. Terima kasih banyak bang Terima kasih. Okey, sotong dia besar tak bang? Besar bang Nama siapa bang? Hadi. Hadi. Baik bang, jemput makan bang Okey, baik. Kita tanya abang. Assalamualaikum bang. Oh. Kalau semangat makan. Oh, nama siapa? Aziz Azri. Okey, yang ini lobster kan? Lobster. Yang ini King crab. king crab. Macam mana bang rasa nasi lemak kita dulu? Rasa nasi lemak dia lain macam oh. Luar biasa bang. Sambal dia. Dekat Sarawak tak rasa macam ni. Oh, abang Sarawak dekat mana tadi? Sarawak dekat Kota Semarahan, Kuching. Oh, Kota Samarahan. Ha. Itu king crab dia penuh tak isi dia? Boleh penuh bang, padu, Penuh. padat, manis. Baik bang, saya nak abang cakap Sarawak. Panggil orang-orang Sarawak bang. Hai orang Sarawak. Ya. Kita orang mesti datang ke situ makan. Rugi orang datang King crab tu. Nang nyaman bah. Nang sedap. Sedap tempat Sarawak macam tu. Baik bang, terima kasih bang Okey. Dari Sarawak tu jauh. Okey baik, terima kasih banyak. Bang, thank you bang Ini abang ni daripada Jakarta. Ya. Namanya siapa bang? Aliong. Aliang, macam mana tadi makan kepitingnya? Enak banget. Tadi bisa makan 4 orang ini ya? Bisa. Gede sekali bang Pas buat 4 orang. Baik, terima kasih banyak. Nasi juga enak. Sambalnya? Enak. Enak juga. Baik, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Jakarta. Dari Jakarta. Okeylah, yang mana nak makan king crab yang tadi tu, kita ada 2 saiz, ada RM400 dan RM998. Selain tu kita ada nasi lemak soto, nasi lemak lobster, murah-murah, menu bawah RM20 semua ada. So ini antara menu saya Saya tunjuk kau orang. So selain tu kita ada french crab. Kita ada nasi lemak Boston lobster. Ini lobster RM88. Lobster RM88. Nasi lemak udang galah 29.90 sen. Nasi lemak rusa pun ada. Nasi lemak sotong 29.90 sen. Nasi lemak ikan siakap 35. Macam-macam lah lagi ada. Ini kita baru display sikit saja. Okay guys, so yang mana nak singgah korang boleh waste nasi lemak lobster JB dekat Sete Tropika daripada 12.30 sampai pukul 11.30 malam. Tolong cek sekejap dah follow saya ke belum. Kalau belum follow, tolong follow saya. Tolong share video saya. So kalau korang tengok customer yang datang ni banyak daripada jauh. So semua mengidap. Okay.
Okey, dan last sekali tolong komen salah ke tidak seumur hidup sekali makan Alaska King Crab. Kalau salah, komen salah. Kalau tak salah, komen tak salah. Jumpa lagi Abang Lobster Alaska King Crab.